Sungguh damai. Rambuhan! Rock kabel! Terima kasih selamatkan saya, kawan. Itu ialah tapir. Mereka semua haiwan malam. Haiwan waktu malam tak sepatutnya keluar sekarang. Dan nampak macam melarikan diri daripada sesuatu. Kita patut periksa. Tapi, apa? Oh, yoi. Hutan shadow tu di sana. Ia bahagian paling gelap dalam hutan. Saya tak suka gelap. Saya tahu, Tracker. Tapi kadang-kadang kita kena berani. Okey? Yes. Dan haiwan hutan perlukan bantuan. Let's go! Itu pun dia. Hutan shadow. Ikut saya. Hati-hati. Careful, Carlos. Jambatan ni boleh melenting. Oh, baik. Hey, saya kenal mereka. My friends. Hello, and hello. Ini Carlos. Carlos, ini kawan-kawan opossum saya. Selamat berkenalan. Tracker, Rubble, Marshall, bersedia untuk pelancaran. Rubble, kosong ke terowong tu. Marshall, guna meriam air untuk buatkan jalan yang licin untuk kami. Mari bantu gajah-gajah keluar dari sini. Tracker, kami akan sangkutkan kabel lawan di antara batu besar tu dan cangkuk Paw Patroller. Baiklah, Ryder. Rock kabel! Sekarang, mari bawa kawan besar kita naik ke atas batu tu. Pergilah! Tangkap pisau tu. Marshall, tembak lantai terowong tu dengan air. Robodog, undurkan Paw Patroller dan ke belakang. Hampir je tadi. Siap. Lubang minum yang tak ada lebah. Terima kasih bantu kami, Paw Patrol. Tak ada masalah. Bila awak perlu alihkan binatang, kecil atau besar, minta je lah bantuan. Anak anjing, kita kena selamatkan Datuk Bandar Goodway tanpa kejutkan kucing besar tu. Robodog, aktifkan mod senyap. Jangan pandang bawah, jangan pandang bawah. Saya datang ni, Cikipu. Hai, Datuk Bandar. Jangan risau. Kami datang selamatkan awak. Nasib baiklah. Oh, shh. Okey, ayam kesayangan saya. Jom pergi. Robodog, kita kena alih perhatian harimau kumpang. Mainkan bunyi haiwan dengan megafon tu. Alamak! Tolong kami, Ryder. Robodog, cepat. Kelajuan maksimum.
Seronok awak berdua singgah sini. What a beautiful sunset in the jungle. Matahari terbenam di hutan. Cantiknya. Dan terima kasih Paw Patrol sebab pastikan kami dapat tengok dengan selamat. Sama-sama. Dan kalau awak tersangkut di atas pokok lagi, minta jelah bantuan. Saya rasa Little Harry pun nak digaruk juga. Woohoo! Kita nak selamatkan siapa? Anak kuda betina, Felicia. Tapi kita kena kejar dia dulu. Kesian anak kuda tu tak mampu bertahan dengan lama. Jangan. Apa pun kita kena pergi hentikan dia. Jom kita guna bala tu. Tengok ni, Felicia. Kami buat raket untuk awak. Penyelamatan hebat, Zuma. Terima kasih, kawan. Felicia, awak dah selamat. Terima kasih banyak-banyak ya. Hound Hero? Tak, bukan. Furry Fellow? Maksud saya... Paw Patrol. Saya baru nak sebut perkataan tu. Sama-sama. Bila anak kuda awak terlepas, minta jelah bantuan. Jadi, cepatlah sikit. Awak kena hantar kami ke pertandingan melompat tu. Boleh. Mari anak anjing. Jom kita hantar Kata dan anak kuda ni balik ke sana. Dan sekarang untuk 3 pesaing terakhir dalam pertandingan melompat katak peloza. Untuk menang, kena lompat melepasi pembantu juri saya, Cikoleta. Jangan rasa bersalah kalau kalah, okey? Tiada siapa dapat kalahkan semua juara saya. Sedia, mula, lompat. Frogasta, lompatlah betul-betul. Lompat untuk Winnie lompat dan saya bagi awak sebalang lalat yang sedap. Senang saja. Lompat macam ni. Wow! Oh, ia satu pertandingan yang menakjubkan. Tapi perkara baik harus berakhir dan katak yang baik kena balik ke paya. Jadi, saya mengisytiharkan maka adalah seri secara rasmi di antara Smiley dan Jumpy Jumper. Lepas tu, Smiley. Satu lagi pengembaraan berjaya, pengembara Travis. Tak juga. Burung gergasi tu ada sebalang sotong kering dekat paruh dia. Kalau burung tu telan balang tu, dia akan dapat sakit perut nanti. Marshall, saya perlu awak bercakap dengan burung. Sedia untuk penyelamatan. Tweet. Marshall, cuba awak buatkan burung tu buka mulut dia. Mungkin saya boleh buat dia ketawa dengan jenaka saya. Kalau ada yang boleh, awaklah Marshall. Rocky, bila burung tu buka je mulut dia, guna penyepit awak untuk ambil balang tu. Ruff! Bercengkam! Jadi, 2 burung terbang ke kedai snack dan... Squawk, 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 squawk. Sekarang burung awak, Rocky. Kena rapat sikit lagi. Saya okey. Big Bill pun. Hey, Marshall, cepat bagi tahu dia satu jenaka. Okey, 2 ekor burung terbang ke kedai snack dan... Squawk, 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 squawk. Cedah! Bagus tu semua. Awak selamatkan Big Bill. Dan dapat gelak besar. Dan saya dapat tahu macam mana rasa bila jadi doktor gigi. Dan macam itulah saya terjumpa Pulau Lagenda, Pulau Big Bill dan juga Paw Patrol. Sama-sama, Travis. Bila awak mendarat atas burung gergasi, minta jelah bantuan. Jadi kan Big Bill, boleh tak awak bagi tahu peminat-peminat semua betapa awak suka sotong kering? Okey, Sky. Guna cangkuk awak untuk tarik papan tanda ni dari rumah api. Baiklah. Cangkuk. Dapat. Oh. Alamak, saya tersekat. Saya kena tunggu masa yang sesuai. Saya cuba tangan yang lagi satu.
pergi dengan saya, Jumbo. Bagus tu, Sky. Sekarang untuk rumah api. Rocky, ayo baiki alat yang rosak dan pastikan lampu menyala semula. Hijau, mari pergi. Spana. Ketatkan skru ni. Yeay! Woohoo! Tengok, berbarisan planet berlaku macam yang dijangka. Wow! Memang menakjubkanlah. Bila planet berkumpul sekali, ia jadikan langit terang benderang. Paw Patrol, terima kasih. Awak dah selamatkan hari ini. Malam. Sama-sama, Alex. Bila lampu terlalu terang, minta je lah bantuan. Hei, mana Datuk Bandar Hamdinga pergi? Apa jadi dengan papan tanda tu? Saya pasti Sky dah hantarkan pada dia. Mengejar papan tanda tu memenatkan saya lah. Apa Datuk Bandar perlu buat untuk berehat sekejap sini? Saya buat yang terbaik, Ryder. Hamigami, lepaskan patung tu! Saya cuba, tapi ia terlalu melekit lah. Wow. Saya nak mak saya. Patung ni akan berlanggar dengan tiang gol nanti. Kita kena tangkap Datuk Bandar Hamdinga cepat. Saya bawa ni dari lookout. Mungkin kita boleh gunakannya. Bot angin Zuma lah. Ni bagi saya satu idea. Cepat. Okey, Marshall. Kita perlukan tembakan tepat dari awak. Dan sedikit bantuan dari burung-burung tu. Okey. Meriam air. Oh, bertahan Hamigami. Ryder, terima kasih selamatkan Hamigami yang saya sayang. Yang besar dan degil ni, Ryder. Sama-sama, Puan Hamdinga. Bila ada gami gergasi yang lari, minta je lah bantuan. Dan awak ada sesuatu untuk Datuk Bandar Goodway Hamigami? Nah, ini dia. Ini yang terakhir. Terima kasih, Datuk Bandar Hamdinga. Tapi saya tahu awak memang suka ke Hamigamis. Jadi ambillah. Ya ke? Jaga-jaga perut. Gula-gula nak datang. Hei, datang baliklah. Itu untuk saya. Dah tentu. Beruang besar tu nakkan snack dalam poket saya. Wow. Hentikan beruang. Bertahan, Datuk Bandar Hamdinga. Wow. Terbangan yang hebat, Sky. Oh, bunyi macam budak-budak dan anak kucing terperangkap dalam gua. Chase, kami mungkin perlu takal awak. Pandu kereta awak ke sini. Mereka ada di bawah sana. Angkat mereka. Ralph, takal. Semua berpegang padanya dan Chase akan tarik awak keluar. Ralph, takal, tarik. Terima kasih bantu kami. Hai semua. Macam mana penjaga budak dan kawan baru dia? Ada benda saya patut bagi tahu awak, Casey. Encik Datuk Bandar Hamdinga, kami gembira dapat jumpa awak. Ya ke? Tak ada orang pernah cakap macam tu sebelum ni. Oh, ya memang baik semua orang dapat bersama macam ni. Jadi apa yang awak nak bagi tahu saya? Ya, apa yang mereka cakap? Kami memang berseronok, Mama. Datuk Bandar adalah penjaga budak yang terbaik sekali. Ya, kami juga jumpa haiwan baru di dalam gua. Gua? Nampaknya isyarat agak teruk lah. Isyaratnya. Gua apa? Bye-bye.
Ya, rasanya sebab saya penjaga budak yang bagus, apa yang saya patut buat ialah terima kasih Paw Patrol. Bila budak-budak dan anak kucing dalam masalah, minta je lah bantuan. Senyum semua. Marshall, awak dah pergi mana? Ryder, saya dah jumpa. Bagus. Sekarang guna Gable dan Abah-Abah untuk tangkap mereka. Terima. Abah-abah. Alamak. Angin dari kopter asyik tiup gelembung tu pergi bila pergi dekat dengan dia. Oh, Sky tak boleh tangkap Marshall kalau gelembung bergerak. Saya tahu. Sky perlukan bantuan kita. Pip, pip. Sky, guna angin dari bilah kopter awak untuk tolak gelembung angkasa balik ke arah bandar. Baiklah, Ryder. Ada bantuan angkasa khas tambahan akan ke sana sekarang. Bertahan sikit ya, Marshall. Masa untuk buat gelembung tu berpusing. Dapat pun. Siapa ada snack? Saya ada snack. Parti yang meriah, Datuk Bandar Goodway. Terima kasih, Paw Patrol, sebab selamatkan parti ni dan semua tetamu cahaya kita. Sama-sama. Dan kalau tetamu awak terapung lagi, minta je lah bantuan. Malangnya kawan angkasa kita ni tak ada kostum bercahaya juga. Sebenarnya... Okey, Bettina. Masa untuk bergerak. Saya tolong awak. Wow. Kawat bangga. Itu dia, Bettina. Alih berat awak. Pusingkan bahu awak tu. Awak sangat hebat, Bettina. Oh. Ryder, kami menuju terus ke arah gaung. Kami uruskan, Everest. Rubble, guna jengkau dan buat salji tu seperti tanjakan dekat sana tu. Masalah salji, Ryder. Bersedia, Bettina? Cepat, Rubble. Mereka dah nak sampai. Cepat, Rubber. Awak boleh lakukan. Tak adalah cantik tapi dah siap. Bagus tu, Rubble. Sekarang keluar dari sana tu. Awak berjaya, Bettina. Awak adalah lembu yang hebat. Bagi saya salam sikit. Bettina, kami gembira awak dah kembali semula. Dan sekarang awak boleh ajar cara luncur salji. Terima kasih Ryder dan semua. Awak selamatkan lembu kami dan ajar dia sukan baru. Tahulah, selain badminton, lembu kan? Sama-sama peladang L. Bila lembu awak hilang di salji, minta je lah bantuan. Dan sebelum ribut datang melanda. Wow, Everest. Ajar lembu untuk meluncur salji. Itu buat awak pengajar yang paling hebat sekali. Saya bagus juga meluncur, tapi saya juga perlukan tip-tip dari awak. Macam jaga-jaga pokok tu. Mana? Wow! Awak hebatlah.